Jangan berhenti belajar kerana hidup tak pernah berhenti mengajar. Setiap pengalaman, baik atau buruk, pasti datang dengan pelajaran. Dalam setiap cabaran, ada peluang untuk berkembang. Dalam setiap kegagalan, ada hikmat yang belajar erti kebijaksanaan. Hidup ni sentiasa berubah dan kita juga perlu berkembang bersamanya. Bila kita mula rasa kita dah tahu semua, itu saatnya kita tertutup untuk segala kemungkinan baru. Jangan takut untuk belajar semula. Jangan takut untuk jadi pelajar dalam hidup sendiri. Dan ingat, setiap hari adalah peluang untuk jadi lebih baik, lebih kuat dan sedikit lebih baik dari semalam. Kalau anda jenis yang suka belajar, suka bangkit bila jatuh dan masih cari jalan untuk ubah hidup, komen, saya nak belajar. Sebab saya ada satu peluang yang mungkin sesuai untuk orang macam anda. Atau pergi ke profile Dennis, klik link bio, like join Dennis atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Like join Dennis.